Engkau perasan tak kalau orang yang, katakan orang tu buat bisnes lah, orang buat bisnes, kau perasan tak dia punya konten, kan dia selalu cerita apa yang dia buat dalam bisnes dia kan. Kadang-kadang orang selalu cakap, orang ingat, orang terfikir kadang-kadang kita buat konten dengan bisnes kita sebab kita nak pastikan kita relevan supaya orang tahu kita buat bisnes apa kan. Sebenarnya tidak. Tujuan sebenarnya kenapa orang yang buat bisnes buat konten bukan sebab dia nak tunjuk bisnes dia sangat, tapi dia nak ada target. Kalau katakan aku buat bisnes aku, lepas tu aku target sebab aku buat high rocks, aku buat sukan. So aku bukan target setakat nak sertai, aku target kalau aku nak menang sukan tu, kalau boleh aku nak dapatkan sesuatu yang berharga dalam sukan tu. So itu tujuan dia aku buat macam tu, sebab aku nak tunjukkan perubahan dan usaha aku. So bila aku buat konten, orang nampaknya aku tengah usaha, so aku ada target. Itu akan buat kau sentiasa konsisten. Engkau seorang je yang perhatikan diri engkau untuk berubah, orang lain pun perhatikan. Bila orang lain perhatikan, engkau ada satu semangat tau. Sebab setiap kali engkau post video ataupun apa yang kau buat setiap hari just nak capai target tu, bila orang komen, orang tanya, engkau akan ada satu sebab untuk sentiasa konsisten. Tips untuk konsisten, kau kongsi je kat social media apa yang kau buat. Mula-mula aku dulu pun orang komen negatif. Orang kata, kenapa buat macam ni, kenapa tak guna, tak boleh buat. Tapi bila orang nampak kau berusaha, orang akan komen benda yang positif, itu yang akan naikkan semangat kau. Sebab tu banyak orang tanya aku macam mana nak kekal sentiasa konsisten. Is you kena ada sebab yang betul-betul yang boleh push you lebih jauh. Kalau you gerak seorang memang tak akan boleh. Sebab tu komen orang positif, orang semangat orang, itu yang membantu.